Nurin, kepala tu jangan keras sangat. Lepas tu, kalau kena hari-hari pun boleh lekuk. Apatah lagi hati orang. Tapi saya tak buat salah apa pun. Kawan-kawan okey je. Ya, kawan tu mungkin senyum. Tapi hati dia siapa yang tahu. Cakap main lepas je. Kadang boleh selitkan hati orang. Tak semua orang boleh tahan. Nurin cuma jadi diri Nurin je. Jadi diri sendiri tu tak salah. Tapi biarlah dia ada. Kalau angin tu terlalu kuat, pokok mungkin tumbang. Cakap dah lembut sikit, baru orang senang nak dekat. Kalau aku dengar kata Mak hari tu, mungkin hati aku takkan rasa sesunyi ni. Nah, lepas malam. Aku salin untuk kau. Tak suruh pun. Aku cuma nak tolong je. Saya tunggu air lah. Nuri, kadang kita selalu nak orang cuba faham kita. Tapi kita sendiri pun belum cuba untuk faham dunia sekeliling kita. Hidup ni bukan siapa yang paling lantang bersuara, tapi siapa yang paling jujur mendengar. Marah tak selesaikan apa-apa. Ianya cuma menjarakkan yang sedia rapat. Cuba belajar untuk diam sekejap. Kadang jawapan datang bukan dari cakap, tapi dari tenang yang kamu tak pernah beri ruang. Aku dah penat orang salah faham aku. Alia pun sama. Aku bukan budak baik macam orang nak aku jadi. Nurin! Ni, ubat doktor. Jangan biar parut dia lama-lama. Aku tahu kau tak suka orang ambil berat. Tapi... Maaf, aku marah bukan sebab kau. Aku cuma tak tahu cara nak jadi orang baik. Sebab aku nampak Nurin yang mak kau nampak. Bukan Nurin yang orang lain nampak. Pada insan dalam hidup ni, Tuhan pinjamkan sekejap je. Bukan untuk lama, tapi cukup untuk selamatkan kita dari diri kita sendiri. Alia dah pergi, Nurin. Relakanlah dia pergi. Kalau aku tahu dia yang tolak aku ke tepi masa motor tu datang. Kalau aku tahu itu kali terakhir dia pandang aku dan senyum, aku takkan biar ego aku bunuh peluang untuk aku ucap terima kasih. Aku takkan biar satu hari pun aku lalui tanpa minta maaf. Sekarang yang tinggal cuma memori.